Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita buat kerja dekat UK Perdana untuk tukar tangki flash satu set. Macam biasa kita buka yang lama, kita buka bracket dia sekali. Yang ni susah sikit sebab dia punya skru tu dah berkarat kan. Jadi nak tak nak kita kena congkel lah, kena ketuk. Lalas saya kopak lah, senang cerita kan. Tapi kena jaga jugalah, kadang tile yang pecah macam tu. Saya dah try banyak kali lah. Tengok saya buka guna mesin tak boleh, guna penyepit, guna semua lah tak boleh lah. Jadi nak tak nak saya ketuk lah, pada susah tak. Saya ketuk semua, saya buat je yang baru. Lepas tu apa lagi, kita ambil bracket yang baru, kita marking. Kita marking, kita kena jaga kan. Nanti takut tak sama tinggi ataupun lari dia punya kedudukan lama tu nanti. Lepas tu kita drill lah. Drill ni senang je sebenarnya. Tuan rumah boleh buat. Cuma jagalah pipe dalam tu. Kalau kena, jackpot lah. Nak tak nak kena repair lah pula pipe yang bocor kat dalam tu kan. Tapi kalau dah biasa, dah pengalaman ni, kira nasib lah. Kalau kena lah. Tak? Jadi kita pasang lah bracket yang baru ni. Okay, lepas kita pasang bracket baru tu, apa lagi kita pasang tangki flash, kita pasang, ini yang barunya lah. Tapi kalau macam ada bajet lebih boleh tukar yang seramiknya sekali satu set dengan mangkuk tandas sekali je tak. Tapi kalau tak ada bajet lah, kita tukar yang baru je lah, senang cerita. Bawah ni pun kita pasang betul-betul, kita pastikan tak ada bocor apa semua. Lepas tu macam biasalah kita pasang dia punya aksesori dalam tu, dia punya pump semua kita pasang, dia punya flash, handle flash tu semua kita pasang. Macam biasa, ini kerja senang je kerja ni. Tuan rumah boleh buat. Macam biasalah tuan rumah. Kalau tak boleh buat macam biasa, panggil lah kita orang. Call je nombor ada kat bio tu. Kau tengok lah nombor tu. Boleh buat WhatsApp pun boleh. Lepas tu kita pasang aksesori dia, kita kena ketatkan semua untuk pastikan semuanya baik lah. Lepas tu tuan rumah tu dah nak ubah, dia nak pakai fleksibel dia kat saya pula tak adalah beli fleksibel kan, nasib baik ada fleksibel yang panjang jadi kau nampak lah benda tu panjang. Kalau tahu dari awal dia nak tukar guna fleksibel lah, baik saya beli yang pendek sikit. Jadi sebab sekarang ni dah petang kan, jadi nak tak nak saya pakai je lah benda ni yang dia panjang sikit, jadi dia nampak macam lebar sikit lah. Tapi tuan rumah kata okey je, okey lah kan. Yang penting tuan rumah kata okey. Okey dah siap dah pun, alhamdulillah dah siap dah tukar yang baru. Senang je sekejap je kan, tak sampai 3 minit dah siap dah. Tapi yang ni pun dah tak bocor dah.